Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Barisan Penhakim yang bijaksana lagi adil, para pendidik yang saya sanjungi, hadirin sekalian yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Berdiri saya pada hari ini dengan penuh rasa tanggungjawab untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Rukun Negara Pemangkin Transformasi Pendidikan dan Pembentukan Generasi Berintegriti. Tuan-tuan dan puan-puan, pendidikan merupakan nadi pembangunan sesebuah negara. Melalui pendidikan, kita bukan sahaja melahirkan individu yang berilmu, tetapi membentuk insan yang mempunyai nilai jati diri dan rasa tanggungjawab terhadap negara. Namun, apakah makna pendidikan jika ilmu tidak disertai dengan integriti? Oleh sebab itu, transformasi pendidikan negara perlu berpaksikan kepada nilai murni yang terkandung dalam rukun negara. Rukun negara bukan sekadar prinsip kenegaraan, tetapi merupakan panduan dalam membentuk generasi yang berilmu, berakhlak dan berwawasan. Pada hari ini, saya akan mengupas 3 prinsip utama yang berkait rapat dengan pendidikan dan pembentukan generasi masa hadapan, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, kedaulatan undang-undang serta kepercayaan kepada Tuhan. Hadirin yang dihormati, subtopik pertama ialah kesetiaan kepada raja dan negara membina jati diri patriotik. Dalam dunia yang semakin terbuka hari ini, generasi muda terdedah kepada pelbagai pengaruh dari seluruh dunia. Kemajuan teknologi membolehkan maklumat disebarkan tanpa batasan. Namun, dalam keterbukaan tersebut, kita perlu memastikan identiti dan jati diri ini sebagai rakyat Malaysia tidak terhakis. Kesetiaan kepada raja dan negara mengajar kita tentang rasa cinta, bangga dan tanggungjawab terhadap tanah air. Dalam konteks pendidikan, semangat patriotisme perlu disemai melalui pelbagai aktiviti di sekolah. Semua ini bukan sekadar aktiviti rutin, tetapi proses membentuk jiwa anak bangsa. Hadirin sekalian, subtopik kedua ialah kedaulatan undang-undang membentuk generasi berdisiplin dan bertanggungjawab. Sebuah negara yang maju memerlukan masyarakat yang menghormati undang-undang. Undang-undang bukan bertujuan menyekat kebebasan manusia, tetapi memastikan kehidupan berjalan dengan teratur dan adil. Dalam dunia pendidikan, nilai menghormati peraturan perlu dipupuk sejak kecil. Murid yang mematuhi peraturan sekolah sedang belajar menjadi rakyat yang bertanggungjawab. Murid yang menjaga disiplin sedang membina karakter kepimpinan. Murid yang menghormati hak orang lain sedang memahami nilai keadilan. Sebagai guru, kita perlu melihat disiplin bukan sekadar hukuman terhadap kesalahan, tetapi sebagai proses pendidikan membentuk manusia yang lebih baik. Hadirin yang saya muliakan, subtopik ketiga ialah kepercayaan kepada Tuhan, membina insan berintegriti. Dalam mengejar kecemerlangan pendidikan, kita tidak boleh melupakan aspek pembentukan sasiah. Ilmu tanpa nilai boleh disalahgunakan. Kepandaian tanpa integriti boleh membawa kemudaratan. Oleh itu, kepercayaan kepada Tuhan menjadi asas dalam melahirkan insan yang mempunyai prinsip moral yang kukuh. Murid yang mempunyai nilai ini akan memahami bahawa setiap tindakan mempunyai tanggungjawab. Hadirin yang dihormati, sebagai pendidik, kita bukan hanya membina minda murid, tetapi membentuk masa depan negara. Setiap kata-kata guru, setiap teladan guru, setiap nilai yang diterapkan guru, kerana semuanya akan meninggalkan kesan dalam kehidupan seorang anak bangsa.
Jadi, marilah kita bersama-sama menjadikan pendidikan sebagai medan membina generasi yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi unggul dalam nilai dan kepribadian. Sekian, terima kasih.